rakyat negeri Perak tolak dia. Keputusan pilihan raya ke-12 kita cantumkan apa yang disebut oleh Dr. Kamarudin tadi. Amat terima kasih Dr. Kamarudin telah memberikan sejarah negeri Perak. Bagus membantu hamba dalam ceramah ini. Maka akibat daripada itu kita urus takbir negeri Perak. Hamba dia sebagai wakil daripada parti yang diamanahkan untuk mengurus takbir menerajui kerajaan negeri Perak. 10 bulan setengah kita tidak ada lain dari kakak. Hak kita buatnya yang diperintah oleh Allah. Allah melaksanakan 5 perkara yang kita tiru daripada Tuhan Guru Aziz, yang kita ambil daripada Al-Quran, yang kita terjemahkan daripada sirah Nabi Muhammad SAW. Hak benda yang kita sebut itu keadilan. Kita laksanakan dasar-dasar yang menjurus pada keadilan, kesaksamaan. Tidak ada dasar-dasar kita yang melandaskan kepada diskriminasi, kepada puak-puak kau, bangsa agama tak ada. Hak layak semua kita beri. Yang kedua ada prinsip melandas kepada amanah. Tadi banyak ayat-ayat Al-Quran sebut amanah kita buat. Hak ketiga ada prinsip terbuka. Telus. Tidak ada rasuah. Kalau rasuah ini haram. Siapa di antara adik kakak sini yang tak tahu UMNO ni parti rasuah? Cuba angkat kaki dia tu. Tak ada. Orang UMNO sendiri mengaku parti dia parti rasuah. Tak ada. Dr. Mahathir beritahu UMNO ni busuk sampai kurus. Busuk kata dia. Nabi Muhammad ayatlah al-mursyid wal-murtasyid benar. Hak rasuah ini pemberi di api neraka, penerima api neraka, pencatat api neraka, perlu semuanya api neraka. Yang itu diakui oleh orang UMNO. Dalam perhimpunan dia nak pilih. Nak pilih presiden dia, nak pilih di mana presiden dia, naik presiden dia. Ada sesuatu kambing tak boleh sebab dia terlibat dalam rasuah. Pada bubuh dia jadi ketua menteri neraka. Mana orang neraka ni? Kerana ketua menteri dia bapak rasuah. Tapi asal lagi ketua pemuda terlibat dalam rasuah boleh tak kandil. Jadi lebih itu sama-sama. Kalau ketua menteri dia bapak rasuah, ketua pemuda dia bapak rasuah, Dr. Mahathir beritahu hati dia bagi rasuah, kita nak tunggu apa lagi? Jadi untuk itu kita nak beritahu bahawa dia tidak menerima keputusan rakyat negeri Perak, buat dia. Jadi untuk itu adik kakak, setelah kita uruskan menggunakan kelima-lima polisi ini, iaitu keadilan, kemudian amanah, kemudian keterusan terbuka, yang keempat kewibawaan. Maknanya kita tunjukkan pimpinan-pimpinan Pakatan Rakyat ini ada kewibawaan. Yang kelima sekali adalah kebajikan. Bahawa kerajaan Pakatan Rakyat negeri Perak kita beri kebajikan kepada seluruh rakyat yang layak, rakyat yang berhak. Jadi untuk itu ada di antara perkara-perkara yang kita buat itu mengikut lunah-lunah fiqh yang hamba dididik oleh Tuan Guru Aziz sebagai ahli PAS. Hamba menyertai program-program akhlak, program-program tarbiyah PAS melalui ustaz PAS. Maka kita laksanakan benda ini. UMNO tuduh hamba ini boneka VIP. Dia tuduh hamba ini jual negeri kat Cina. Tapi kita dapat jawab bahawa 52 tahun UMNO ni memang dia beri tanah, dia jual tanah kat Cina kaya. Dia beri tanah kat Melayu kaya. Dia beri tanah kat India kaya. Hak yang miskin, yang betul rakyat tak dapat nombor satu. Jadi untuk itu saudara-saudara, dalam manifesto pilihan raya yang ke-12, PAS dengan keadilan, kita buat manifesto. Kita bincang di antara bahasa alternatif ketika itu. DAP tak ada manifesto. Sebab dia tak yakin dia boleh menang pun. Tapi dengan ketentuan Allah kita menang. Dan akhirnya kita laksanakan manifesto kita. Di antara satu perkara yang disebut dalam manifesto itu, kerajaan kalau PAS menang, kita akan beri hak milik selama-lama kepada mereka yang telah duduk dekat tanah yang dipanggil sebagai kampung tersusun. Yang rata-rata kampung tersusun ini orang Melayu, tak ada orang lain. Ada 102 lot kediaman. Dan setiap lot itu 60 kali 90 kaki. Kita nak beri hak milik sebab kita duduk situ 40 tahun. Tak ada duit. Adik apa tak ada duit. Hak milik, tak ada hak milik surat dia. Dan kita juga nak beri hak milik kekal kepada hak golongan Cina, hak duduk kampung baru.
47,000 lot kediaman. Dan setiap lot kamu bangun ni 20 kali 40 kaki. Tak kecil. Dia dah duduk dekat situ 70 tahun. Dia duduk dekat kampung baru itu 70 tahun. Dan negeri Perak inilah negeri yang paling banyak kampung baru. Jadi untuk itu berlandas kepada nas-nas dan juga beberapa kaedah fiqh yang hamba ambil daripada kerajaan Kelantan. Kita buat manifesto. Dan bila kita menang, kita penuhi janji kita. Hal ni Puan UMNO beritahu ke rakyat, dia kata dia jual tanah, beri tanah ke Cina. Tak ada satu inci tanah pun kita berikan dekat mana-mana, kecuali tanah hak dia duduk lama dah. Cuma kita nak beri dia hak milik Sultan. Hak tu saja. Jadi UMNO dia tipu. Dia bohong rakyat. Dia kata, kata rakyat pimpinan PAS ini negeri Perak gadang negeri kat Cina. Hak apa ingat yang kita lulus adalah satu permohonan daripada pondok nama dia Patih. Patih ada pondok dekat Pekalai Ulu, tempat Tajul Rusli. Tajul Rusli 3 hari lepas bawa kereta langgar. Satu tina mati situ. Tak ada apa satu. Elok dia bebas macam. Pas orang ahli dawak dengan negeri YBM dekat Selangor langgar ke seorang Buddha tapi tidak mati. Hari ini dia ditanya macam-macam. Jadi sedang tengok bagaimana. Tak apa, kita sebut nama dia. Pondok Patih ini adalah pondok yang melaksanakan tugasnya keagamaan. Abang pergi jumpa dengan Patih ini semasa dia diterisa bersama esko agama. Patih wayak agama dengan tempat tahun nak pohon tanah 40 ekar belakang pondok dia. Dia mengajar kafir, mengajar kitab-kitab lama. Anak murid dia ada 300 orang. Guru pengajar dia ada 15 orang. Dia wayak agama, dia kata dekat sendiri, terpaksa tutup sekolah ini setahun 2 bulan. Bulan Syaban dengan bulan Ramadan. Apa tanya dia kenapa buat gini Patih? Sebab dia kata tak ada kemampuan. Kita terpaksa hantar anak murid kita 300 pergi belajar seluruh negara, masuk Singapura, Brunei. Mengajar jadi tuan guru. Sama ada memimpin solat tarawih pada Ramadan. Mengajar kuliah-kuliah subuh. Dan juga tenaga pengajar, Patih hantar seluruh Malaysia. Ada bawa piti balik 400, ada bawa piti balik 500. Hak tu Patih kutip-kutip untuk perjalanan pondok dia 10 bulan ke depan. Patih ada pohon tanah belakang pondok ke depan 40 ekar. Tanah itu tanah raduk, tak ada berapa satu. Jadi Patih nak pohon, Ambo sendiri nak minta pegawai tanah kawasan itu dari Hegrik. Bawa file tu, cari semula. Nak beritahu kepada adik kakak. Tak sampai seminggu bila kita perkemas kini ke file itu, kita luluskan dalam masa 10 minit. Ambo minta kaki tangan kanan Ambo telefon dapat pondok Patih. Patih tak ada, tiba-tiba dia ada. Dia bila dengar apa kata rakyat luluskan untuk kegunaan Patih dunia akhirat sekolah pondok, nangis dia. Dia nangis kerana dah dipohon 4 tahun sebelum ini tidak diterima oleh Urus Nasional. Seluruh jabatan kerajaan menyokong permohonan Patih. Sebab jabatan-jabatan kerajaan ini kita tahu siapa dia Patih. Orang yang guru, orang yang elok ke guru. Tapi yang tak setuju, yang tidak berikan jurusan UMNO pimpinan Tajul Rusli. Dalam 10 minit kita lulus. Ambo ditanya oleh pimpinan DAP Datuk Ngien, ni pengerusi DAP Perak. Dalam mesyuarat itu dia kata, Datuk Seri, kenapa beri 45 ekar dia kata. Ambo tanya dia, Datuk kenapa? Dia kata kalau ada lebih tanah beri lagi dia. Ambo royak kat dia Datuk, tengok pelan tengok kat depan dalam komputer tu pelan. Hak belakang tu gunung, dah sana siap. Negeri ni. Hak belakang tu gunung, dah sana siap. Sebelah sini sungai. Tak ada lagi dah tanah, 40 ekar dah ada. Tengok. Hari yang Cina di MP tak beri mek ini pun kata dia, patut kalau ada lagi, beri lagi berpatih. Saudara-saudara. Jadi untuk itu kita royak kat orang-orang di Perak. Sesiapa yang memberikan undi kepada perkata rakyat, khususnya di situ tu, dunia akhirat sampai bila-bila tanah itu diwartakan untuk kegunaan sekolah pondok Patih. Dapat dia pahala dunia akhirat. Ini kebahagiaan dia. Jadi apa nak